Assalamualaikum, kembali lagi dalam channel Go Click Pictures. So pagi ni kita berada dekat Pantai Bacok, Kelantan. Di hadapan kita ni adalah sebuah kereta Volkswagen Polo. Yang ini adalah versi 1.6 hatchback, engine NA. Dia bukan turbo, dia bukan 1.4 TSI. Ini adalah compact car yang mana saingan ataupun perbandingan dia adalah dengan Prodor MyV, dengan Honda Jazz. Tetapi kereta ni saya rasa sangat-sangat underrated. Jarang-jarang diperkatakan. Kita cuma katakan tentang Prodor MyV lah, kita punya King. Kemudian mungkin Proton Iris. Tapi kereta ini jarang-jarang sekali kita dengar. Sebabnya kereta ni pertama kereta Volkswagen lah, kereta Continental. So orang takut dengan servis mahal, dengan reliability-nya. Tapi ketika untuk kalau orang yang nak berjinak-jinak dengan kereta Continental, ini adalah saya rasa antara kereta yang paling murah untuk kita consider untuk siapa-siapa yang nak try untuk pakai kereta Continental. Harga yang murah, inilah dia. Kalau pasaran second hand dia, kita boleh dapat harga di bawah 20,000 sekalipun. Untuk tahun yang lebih lama sikit lah, 2012, 2013, dah boleh dapat Volkswagen Polo pada harga bawah 20,000. Kemudian kita kena tahu jugalah, dia adalah model turbo, engine 1.4 TSI, ataupun dia adalah model 1.6 hatchback NA. So kita kena tahu yang tu. So apa yang kita boleh cakap tentang kereta ini, dari segi design dia memang typical Volkswagen. Dia agak kurang menarik lah, tetapi bagi saya design ini adalah design yang evergreen, yang semua orang boleh terima. Dan design ni kita akan kata dia kalau 5 tahun 10 tahun lagi pun dia tak lapuk. Dia tak terlalu pelik lah. Kalau kereta-kereta lain tu kadang-kadang tu design tu terlalu try hard untuk nak jadi futuristic. End up bila 10 tahun kemudian tu kita rasa design tu sangat-sangatlah tak sesuai untuk kita pakai. Ini adalah bentuk hadapan Volkswagen Polo. Kalau kita tengok lampu dia, bagi saya agak cantik. Cuma dia bukanlah lampu LED, lampu yang kita kata up to date lah. Dia cuma lampu halogen. Tapi untuk saya lebih suka lampu ini sebenarnya. Sebab saya rasa lampu ini dia bukan warna putih, dan dia tak menyebabkan silau kepada orang lain. Kita tak, saya rasa begitulah. Sebab dia lampu ni kurang silau. Dan bila kita bawa waktu malam, memang kita rasalah sedikit malap lampu tu. Tapi overall okey-okey saja. Tak perlukanlah lampu putih tu. Lampu ni pun dah memadai. So grill dia pun taklah berapa besar, taklah berapa menonjol, outstanding. Tapi seperti yang saya cakapkan tadi, design Volkswagen ni memang dia timeless sikit. Dengan logo dekat depan tu, kemudian ada grill lagi dekat bahagian skirting dekat depan. Sport rim dia pun 7 spoke, sangat cantik dan sangat saya suka, sebab kita senang untuk basuh lah, berbanding kalau ranting yang lebih fancy tu kan. Sport rim yang lebih fancy tu susah nak basuh. Kalau ini lebih mudah. Sampai ke tepi, sampai ke belakang, kereta ini bagi saya dia sangat-sangat kena. Daripada depan sampai ke belakang, cantik. So ini pula bahagian belakang. Kita dapat tengok bahagian bonnet belakang ni memang sangat-sangat kosong, sangat-sangat plain Volkswagen. Tapi simple ni lah yang kita kata dia timeless. Menariknya bonnet ni, satu sebab ruangan dekat dalam tu, bonnet Polo ni memang sangat besar. Okey. Sekejap lagi kita tunjuk bahagian dalam. Yang saya nak ceritakan sekarang ni, dekat mana pintu Volkswagen ni. Okay? Pintu Volkswagen ni ada dekat logo Polo ni. Sangat simple tapi sangat praktikal.
Kalau kita tengok lampu belakang ni pun dia bukanlah lampu LED, tapi dia sangat cantik lah. Sangat cantik. So, model ni model basic je, dia tak ada pun spoiler dekat atas tu, tapi memadai. Sangat perfect. Sangat nicely terletak lah kita kata. Bonnet Volkswagen Polo buka macam tu. Dan bonnet dia sangat luas sebenarnya untuk sebuah kereta compact, sebabnya dia ke dalam kat bahagian sini. So kalau kita buka seat ni pula, boleh baring ke depan dan lantainya hampir-hampir flat. Sangat-sangat luas untuk sebuah kereta compact. So ini adalah design dashboard Volkswagen Polo yang sangat basic tetapi praktikal, sebabnya butang ada banyak. Sini atas, bahagian radio dan juga bahagian aircon, cukup banyak butang yang tak perlu touchscreen pula. Tapi kereta Conti saya rasa memang macam ni lah. Kereta Conti memang dia lambat sikit untuk follow trend. Even kalau kita tengok kereta-kereta Continental tahun 2012-2014 tu, kadang-kadang Bluetooth pun belum ada. Tetapi alhamdulillah lah, sebab Volkswagen Polo ni, sebab dia tahun 2016, dia sudah pun ada Bluetooth connection. First impression bila kita bawa kereta ni memang sangat-sangat senyap. Bila kita tutup saja pintu ni, kita rasa kita betul-betul dalam satu bilik yang kedap lah. Memang berbeza dengan kereta-kereta compact jenama-jenama nama lain. Kita rasa sangat senyap lah dekat dalam ni. Sangat selesa untuk memandu kereta ni. Kereta ni steering dia agak berat sikit. Mungkin dia lebih kepada performance, lebih kepada bila kita cruising dekat highway dan sebagainya, kita rasa sangat confident lah dengan steering yang berat macam ni. In overall, enjin dia taklah begitu laju, sebab enjin dia pun 1.6 NA, tak ada turbo. Tetapi dia jimat minyak. Saya boleh cakapkan bila kita isi penuh RM80 lebih kurang, kita boleh jalan 600 km lebih kalau di jalan highway. Tapi kalau kita masuk ke jalan bandar, kita dah start untuk traffic light dan sebagainya, dia sekitar 400 ke 500. Tetapi kalau di jalan highway, kita boleh dapat 600 ke 700 km. Dan enjinnya sangat konsisten dengan cara pemanduan kita. Disebabkan dia kereta Continental juga, dia punya suspension sangat padu. Memang mahal, saya baru tukar hari tu. Memang mahal jugalah dia punya absorber, suspension, drive shaft dan sebagainya tu. Memang dia sedikit mahal lah. Tapi bila kita bawa ni puas hati. Walaupun kereta ni bukanlah keyless entry, dia masih pakai kunci. Dia masih pakai kunci. So jumpa lagi di video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.